Okey, jadi kita teruskan pelajaran yang ketiga kita pada pagi ini, iaitu bacaan mad harokat panjang. Mad asli kita panjang 2 harokat. Kita teruskan dengan huruf yang seterusnya, iaitu ada huruf fa, qaf dan kaf. Okey, kita tengok yang pertama huruf fa. Okey, fa dengan mad asas fa tambah alif, fa baris bawah fi tambah ya, fi. Kemudian yang ketiga, fa baris depan fu tambah waw, fu, fa, fi, fu. Okey, kemudian huruf seterusnya huruf qaf. Tengok huruf qaf ni, ya, sifat dia tebal. Okey, jadi yang pertama, qaf baris atas ko tambah alif, ko. Qaf baris bawah ki tambah ya, ki. Qaf baris depan ku tambah waw, ku. Ko, ki, ku. Okey, pastikan 2 harakat sahaja. Kemudian yang seterusnya huruf kaf. Kaf baris atas ka tambah alif, ka. Kaf baris bawah ki tambah ya, ki. Kaf baris depan ku tambah waw, ku. Ka, ki, ku. Okey. Kemudian kita teruskan dengan contoh gabungan huruf di bawah. Okay, baik, yang pertama, fa, ki, ku. Fa, ki, ku. Ka, ki, fu. Ka, ki, fu. Ko, fi, ku. Ko, fi, ku. Fi, ko, ki. Fi, ko, ki. Ku, fa, ku. Ku, fa, ku. Ki, ka, fu. Ki, ka, fu. Okey, itu untuk huruf fa, qaf dan kaf. Okey, kita teruskan muka surat yang ke-14, 12, iaitu huruf lam, mim dan juga nun. Okey, sama juga macam sebelum ni, kita perhatikan. Okey, lam pertama, baris atas la tambah alif, la. Lam baris bawah li tambah ya, li. Lam baris depan lu tambah waw, lu. La, li, lu. Kemudian seterusnya huruf mim. Mim baris atas ma tambah alif, ma. Mim baris bawah mi tambah ya, mi. Mim baris depan mu tambah waw, mu. Ma, mi, mu. Okay, kemudian huruf nun. Nun baris atas na tambah alif, na. Nun baris bawah ni tambah ya, ni. Nun baris depan nu tambah waw, nu. Na, ni, nu. Okay. Tengok contoh gabungan huruf di bawah. Kita yang pertama, la, mi, nu. La, mi, nu. Na, li, mu. Na, li, mu. Ma, li, nu. Ma, li, nu. Ni, la, mi. Ni, la, mi. Mu, na, fi. Mu, na, fi. Li, na, mu. Li, na, mu. Okey, baik, itu untuk huruf lam, mim dan juga huruf nun. Okey, kita teruskan dengan huruf-huruf yang terakhir, iaitu huruf waw, ha, hamzah dan juga huruf ya. Kita tengok huruf waw dahulu. Okey, baik, yang pertama
Waw baris atas wa tambah alif wa. Waw baris bawah wi tambah ya wi. Waw baris depan wu tambah waw wu. Wa wi wu. Okay, kemudian huruf ha. Okay, kita tengok dekat situ huruf ha. Okay. Ha baris atas ha tambah alif ha. Ha baris bawah hi tambah ya hi. Ha baris depan hu tambah waw hu. Ha hi hu. Okay, pastikan cukup 2 harokat. Jangan terlebih dan jangan kurang. Kemudian huruf hamzah. Okay, hamzah baris atas a tambah alif a. Hamzah baris bawah i tambah ya i. Hamzah baris depan u tambah waw u. A i u. Okay. And then the last ialah huruf ya. Yang pertama, ya baris atas ya tambah alif ya. Ya baris bawah yi tambah ya yi. Ya baris depan yu tambah waw yu. Ya yi yu. Okay, jadi itu untuk huruf waw, ha, hamzah dan juga huruf ya.